Makmum perempuan menegur imam laki-laki jika tersalah. Bagaimana cara yang betul untuk menegur imam tersebut? Kalaulah maknanya tu imam dan jemaah laki-laki itu bukan mahram, maka bolehlah dengan bertepuk tangan. Tapi kalau mahram kita macam isteri dengan suami, maka boleh dengan bersuara. Faham? Contohnya di semayang 2 orang dalam rumah, maka suami ni dah ingat ni baca kunut mayang garik. Faham tak? Maka tu imam bini pun tegur subhanallah, boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya subhanallah masa orang ramai, jemaah biasa. Faham? Bak kadang-kadang kalau tegur tak reti kok subhanallah. Contohnya yang naik, kalau kain tu koyok, nak tegur gua ni, ada najis di belakang, subhanallah reti tak tu imam? Tu imam pakai kain koyok, nampak punggung. Nak dah kalau nampak punggung batal tak semayang? Batal dah lah. Ni dak ni kita tegur kok subhanallah, subhanallah. Jadi tu imam napa pula subhanallah ni? Tu tak faham. Padahal koyok nampak punggung. Dah nampak punggung dah sah tak semayang? Dah sah, pergilah seorang ganti imam, duduk sebelah imam, tolak suruh tubik. Faham? Subhanallah dah imam reti lah. Aku betul belah kedah Fatihah betul dah. Subhanallah. Benda apa? Subhanallah. Sudah kita. Kenapa? Jadi pergi sebelah imam, faham? Kita pun keluar mana ada kerosakan pada semayang kita,